Pengantin lelaki-lelaki pun nak pakai inai? Mana boleh. Orang lelaki-lelaki mana boleh pakai inai di jari. Kalau pakai inai dekat rambut atas tujuan-tujuan tertentu, boleh. Tapi orang lelaki-lelaki pakai inai kat jari sebagai pengantin pula, mana boleh. Perempuan boleh. Perempuan sebab dia sinonim dengan keindahan, dengan kecantikan, boleh. Sebab kalau orang lelaki-lelaki pakai inai juga, itu kan menyerupai wanita, menyerupai perempuan. Nabi tak mau umat dia lagu tu sama-sama dengan jantina lain, tak boleh. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' disebutkan haramun 'ala rijal illa lihajati tadawi. Haram bagi laki-laki memakai inai kan kecuali dengan tujuan perubatan. Dengan tujuan perubatan dibolehkan. Sebab tu pakai inai kat rambut ataupun meletakkan inai itu sendiri pada bahagian-bahagian tertentu atas tujuan perubatan dibolehkan. Tapi untuk nak pakai jari sebagai lambang, dia dah kahwin. Dia dah kahwin dah lelaki-lelaki tu. Itu tak boleh. Perempuan boleh nak pakai inai.